Apa ni pakcik? Kenapa blok kereta saya pakai mendalah ni? Itu masalah kau lah. Yang kau pergi blok orang nak keluar nak pergi kerja macam mana? Pakcik mana boleh macam ni pakcik? Habis saya nak keluar pergi kerja macam mana? Masalah kau lah. Saya nak keluar ni pergi kerja. Habis rosak lah kereta saya kalau macam ni pakcik. Tak adanya rosak. Letak mendalah ni mana ada rosak. Rosak lah pakcik. Ini saya kena buat report ni. Nak report dengan kau. Aku tak ada ni nak bayar. Habis ni siapa nak angkat? Kau panggil lah crane ke apa. Takkan bagi claim pakcik. Habis kau ingat boleh angkat. Siapa nak ngangkat ni? Kau ingat aku ni yang mana? Lembu Dia nak boleh, angkat kren. boleh je bangun sendiri. Kenapa pakcik tak suruh dia bangun je? Kau ingat aku lembu ke apa? Pakai kren. Tak. Sekarang ni kita geng. Pakcik lebih pada nak cari salah saya. Dia boleh bangun sendiri. Kenapa nak panggil claim lah, nak panggil apa? Tak, sekarang ni aku nak bagi pengajaran kat kau. Lain kali kau jangan blok orang. Ngajar-ngajar lah pakcik. Saya pun nak habis sekolah nak belajar apa? Aku kadang-kadang lain kali handbrake tu jangan naik turunkan biar senang orang nak tolak. Ambil saya tadi naik. Sekarang dah turun. Memanglah. Aku pun tak ada skrip. Yang ni kenapa suka menyampur? Sabar, ada nanti. Tak, itu masalah kau, bukan masalah aku. Sekarang ni aku tak nak bertanggungjawab. Tak boleh lah pakcik. Habis rosak kereta saya macam itu. Dia Tak balik. adanya rosak, tak ada ni badan ni lembut macam gini. Empuk, tak adanya rosak. Balik lah.